Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saya Muhammad Faruzi bin Ibrahim daripada Unit Pembestarian Sekolah, Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor. Di sini saya akan menunjukkan panduan video bagaimana cara untuk admin bagi SSQS 3.0, admin sekolah. Pertamanya tuan-tuan perlu mendapatkan alamat rasmi lah bagi SSQS 3.0. Haruslah diingat bahawa untuk mencari alamat, untuk menggunakan alamat ni, tuan-tuan sarankan pada rakan-rakan guru di sekolah ataupun pelajar, jangan google lah alamat tersebut sebab di seluruh negara ada beberapa alamat yang berbeza lah. Pastikan tuan-tuan menggunakan alamat yang betul. Di sini saya akan tunjukkan alamat yang pertama tuan-tuan boleh gunakan adalah alamat rasmi ini, iaitu alamatnya adalah best.edu.my/ssqs/johor. Alamat ini perlu ditaip tuan-tuan, tidak digalakkan sama sekali untuk Google. Dikhawatiri takut mendapat alamat yang salah, maka tuan-tuan nak login ataupun rakan-rakan guru yang ingin masukkan token untuk menjawab soalan tidak dapat akses lah. Untuk alamat kedua, sebagai alternatif jika alamat utama ini tidak boleh digunakan, jadi tuan-tuan boleh menaik alamat ini lah, iaitu btpn.johor/moi.gov.my/ssqs2017. Okey, di sini ada alamat alternatif bagi sekiranya alamat utama tidak boleh digunakan. Data yang diambil daripada dua ni adalah daripada server yang sama lah, iaitu server yang telah ditetapkan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia bagi negeri Johor. Apa-apa pun yang pastinya apabila tuan-tuan type alamat, pastikan negeri Johor ni lah. Jika nampak ataupun rakan-rakan guru yang lain keluarnya ini negeri lain, maka harus dipastikan alamat yang betul lah. Okey, di sini saya akan tunjukkan bagaimana panduan admin lah untuk mencari, mendapatkan token dan seterusnya mengedarkan kepada rakan-rakan guru di sekolah dan juga untuk responden-responden yang lain. Okey, di sini ada sikit panduan lah, panduan SSQS lah. Untuk panduan responden ini biar telah ditetapkan oleh PKG. Jika ada sebarang masalah, tuan-tuan boleh merujuk PKG lah. Di sini ada borang offline untuk muat turun sekiranya sekolah tuan-tuan menghadapi masalah internet lah. Digalakkan muat turun borang, buat offline dan minta dan tuan-tuan isilah ataupun minta rakan-rakan lain mengisi secara atas talian lah ketika internet telah pulih. Okey, ni borang-borangnya. Ini panduan soalannya. Di sini panduan soalannya adalah setiap soalan itu ada panduannya. Untuk versi yang 3.0 kali ini ada panduan soalan, jadi bagi soalan tidak akan berlaku kekeliruan lah untuk menjawab soalan. Indikator di sini adalah bagaimana indikator yang digunakan membina soalan-soalan, item-item soalan dalam SSQS 3.0 ini. Okey, kita pergi kepada paparan utama balik. Okey, di sini tuan-tuan sebagai admin sekolah perlulah log masuk sebagai admin, pilih sekolah, masukkan kod sekolah. Okey, jika kod sekolah huruf kecil, maka password pun passwordnya adalah kod sekolah juga, menggunakan huruf yang samalah, huruf kecil. Jadi masalah lah huruf kecil, huruf besar, jadi tuan-tuan boleh terus log masuk. Jika ada masalah boleh merujuk dengan admin lah. Tapi sebelum merujuk dengan admin PKG, tuan-tuan perlu pastikan alamat yang betul lah, yang seperti yang saya katakan tadi. Dikhawatiri takut alamat URL ni salah, maka password tadi tak boleh digunakan lah, password ke sekolah anda. Okey, masuk. Kemudian tuan-tuan semak lah di sini sebelum tuan-tuan untuk tengok token-tokennya, apa yang telah ditetapkan oleh PKG anda lah. Yang wajib lah satu pentadbir itu guru besar. Kalau tiada guru besar bolehlah GPK. Kemudian satu
Pelaras ICT. Yang ni yang baru. Tahun sebelum ini tiada GPB, tahun ini telah diperbaiki dan diletakkan seorang GPB lah untuk menjawab soalan ini, iaitu tuan-tuan sendirilah sebagai admin. Kemudian guru pustaka dan media, dan responden guru dan responden murid. Pada tahun ini juga pihak bahagian teknologi pendidikan Kementerian Pelajaran telah menetapkan token yang mudah diingati lah dan mudah di-type lah. Sebagai contoh, kalau kita tengok ni di depan ni adalah kod sekolah tuan-tuan. Kemudian G01 merujuk responden yang pertama. Begitu dan seterusnya. Kalau G02 bermaksud guru, G02 responden yang kedua. Begitu juga murid. Ke murid, kod sekolah M01 merujuk pada murid yang pertama. Jadi tuan-tuan tengok bilangan token ni cukup. Sebahagian jika ada sebarang masalah token, minta maklumkan kepada PKG anda lah, PKG di bawah yang menjaga sekolah anda. Okey, jadi token-token ini tuan-tuan perlu cetak lah. Cetak dan diedarkan, boleh cetak dan diedarkan kepada rakan-rakan guru lah. Bagaimana cara untuk tuan-tuan mengedarkan token, terpulang kepada aktiviti masing-masing lah. Yang pastinya diharapkan soalan-soalan ini dijawab dengan betul lah. Maksud saya dijawab dengan penuh jujur, sebab ini diambil kira untuk sebagai rujukan Bahagian Teknologi Pendidikan untuk dibentangkan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan seterusnya juga data-data ini digunakan untuk anugerah pembestarian peringkat kebangsaan pada tahun inilah. Dan diharapkan tuan-tuan pesan kepada rakan-rakan guru supaya menjawab dengan jujur, amanah dan sebagainya, supaya data yang kita dapati sahih dan sesuai lah, maksudnya sah digunakan, bukan data tipu semata-mata tuan-tuan. Saya harap ini integriti pihak sekolah, rakan-rakan guru menjawab supaya kita boleh data yang betul lah untuk tujuan kajian dan sebagainya. Okey, jadi saya rasa ada sedikit lagi. Jika tuan-tuan perlukan bantuan langsung daripada admin, tuan-tuan boleh type di sini lah. Di sini pun aplikasi ini masih di peringkat percubaan. Jadi jika tak dapat respon di sini, tuan-tuan terus kontak kepada PKG. Dan jika PKG tidak dapat selesaikan, nanti PKG akan adukan kepada saya sendirilah untuk membantu menyelesaikan masalah tuan-tuan. Okey, jadi itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.